Setiap kali musim undi, ayat yang sama akan keluar. Melayu terancam, Melayu akan hilang, Melayu kena takut. Tapi persoalannya mudah je. Dah 3 tahun setengah PMX jadi Perdana Menteri. Melayu mana yang habis? Kita janganlah tengok slogan. Kita tengok kerja. Kita tengok resit. Ini resit pertama. 50 hektar tanah Rizab Melayu diwujudkan di tengah Kuala Lumpur. Bukan tanah hujung kampung, bukan tanah pinggir. Ini tanah bernilai tinggi di kawasan paling strategik. Jadi, ketuanan Melayu itu bukan siapa paling kuat menjerit atas pentas. Ketuanan sebenar ialah siapa yang berani sign, siapa yang warta, siapa yang buat. Resip kedua pula cerita Felda. 80% hutang peneroka dimansuhkan. Lebih 37,000 lampu jalan dipasang. 12 pusat hemodialisis dibina. Peneroka warga emas pula dapat inisiatif kesihatan RM300. Ini bukan benda kecil. Ini benda yang orang kampung rasa. Lampu jalan terang, rawatan dekat, beban hutang pun berkurang. Slogan tak pasang lampu jalan, kerja yang pasang. Resip ketiga pula, soal periuk nasi. Gaji pejabat awam naik 15% tertinggi dalam 12 tahun. Gaji minimum pejabat awam jadi RM2,115 sebulan. STR dan sara pula mencecah RM13 bilion, tertinggi dalam sejarah. Harga lantai padi naik kepada RM1,500, inisiatif getah pula naik kepada RM3 sekilo. Ini semua bukan masuk dalam ceramah saja. Ini masuk akaun. Ini bantu dapur rakyat. Resip keempat pula soal agama. Tabung haji kembali pulih dengan dividen tertinggi dalam 8 tahun. Ilaun imam, guru kafar, guru takmir dinaikkan melibatkan RM42.3 juta. Had pengeluaran haji daripada KDBSP pula naik daripada RM3,000 kepada RM10,000. Agama ni bukan bahan mainan politik semata-mata. Agama mesti diterjemahkan dalam tadbir urus, dalam belanjawan, dalam kebajikan orang Islam. Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 dihidupkan semula. Putra 35 dibawa sebagai pelan jangka panjang dalam RMK13. Gear Up pula gabungkan 6 institut pelaburan besar dengan sasaran melahirkan syarikat Bumiputera bertaraf juara. Maksudnya, Bumiputera bukan sekadar jadi tajuk ucapan. Bumiputera mesti dinaikkan secara sistem, secara peluang, secara ekonomi. Bukan hanya segelintir elit yang kaya atas nama Melayu. Jadi rakyat Johor, pilihan ada di tangan kita. Nak politik yang hidup dengan ketakutan atau politik yang dinilai dengan kerja? Nak dengar orang menjerit Melayu setiap musim undi atau nak tengok siapa yang benar-benar buat dasar untuk bantu Melayu dan rakyat? 3 tahun setengah, Melayu mana habis? Lihat rekod, lihat dasar, lihat hasil. Buat bukan slogan.